Optimus Prime sebenar dari Transformers asik terjatuh ke dalam air itu. Jadi saya bawa magnet gergasi saya untuk memancing dengan magnet di sini untuk lihat sama ada ini benar atau palsu. Dan sekarang saya dapat sesuatu. Saya dapat sesuatu yang besar dan berat, terasa seperti sebuah lori. Dan kawan-kawan, cuba tengok di bawah saya. Jambatan di atas tanah ini nampak macam dua tayar dari lori. Dan rasanya macam Optimus telah masuk terus ke dalam air itu. Sekarang saya boleh cuba untuk keluarkan dia. Tapi tengok apa yang saya nampak dalam talian. Ini nampak macam Optimus Prime sebenar berubah menjadi lori dan dia sedang dikejar oleh polis. Ya kawan-kawan. Lori yang cantik ini sedang diikuti oleh polis. Dan kemudian tengok apa yang berlaku. Kita boleh nampak lori itu telah masuk ke dalam air. Ini memang gila. Dan sekarang Optimus Prime sebenar mungkin berada di atas air. Hey. Tengok apa? Ya Allah, tak mungkin kawan-kawan. Adakah itu tangan? Adakah itu tangan Optimus Prime? Ya, memang nampak begitu. Ini memang gila kawan-kawan. Ya Allah kawan-kawan, ini memang tak boleh dipercayai. Ini memang gila. Tengok betapa besarnya. Ia lebih besar daripada tangan saya. Dan ia memang kelihatan seperti tangan sebenar Optimus Prime. Jadi semua itu mungkin benar. Optimus Prime sebenar sedang berjalan di dalam hutan itu. Dan kemudian dia secara tak sengaja masuk ke dalam air. Jadi kita kena teruskan memancing dengan magnet untuk membawanya kembali. Mungkin Optimus Prime dari Transformers perlukan bantuan kita. Jadi mari kita lemparkan magnet. Okey, saya tak pasti sama ada Optimus Prime masih hidup atau tidak. Tapi dia masih berada di dalam air dan mungkin perlukan bantuan kita. Tidak kawan-kawan, rasanya magnet saya tersekat. Mungkin kita dapat seluruh lori itu dan memang tak mungkin nak keluarkan dari air. Saya terlalu lemah. Jadi, saya akan guna terak pickup saya yang satu lagi untuk tarik benda itu keluar dari air. Jadi, mari kita keluarkan dia. Ayo kawan-kawan. Jadi, sekarang kita perlu ikat tali dari magnet saya di sini. Dia mungkin perlukan bantuan kita. Dia sedang menuju ke arah itu. Mungkin sebab dia sedang lari dari Decepticons. Atau mungkin semua itu tak benar. Tapi, kita kena cari jawapannya, okey? Mari kita ikat simpulan yang kemas di sini. Dan sekarang, ayo. Ya, bergerak. Ya Allah, apa itu? Ini gila kawan-kawan. Ya Allah, ini memang tak boleh dipercayai. Bahagian sisi lori itu yang berwarna biru dan ada corak api merah. Ya Allah kawan-kawan, ya ini pintu bahagian sisi lori itu. Ya Allah, tengok betapa teruknya ia rosak. Tapi kawan-kawan, memang betul ini dulu sebuah lori seperti yang kita lihat dalam video tular itu. Ya, cuba tengok. Ada sebuah lori sebenar dikejar oleh polis. Lepas tu, ya Allah, ini memang gila. Ia jatuh terus ke dalam air. Lori yang nampak sama betul. Jadi, kita boleh anggap lori ini ialah Optimus Prime. Dan mereka jumpa bahagian-bahagiannya. Tangan dia dan warnanya biru serta ada api merah. Sama macam bahagian sisi lori tu. Semua bahagian ni memang rosak teruk sangat. Jadi Optimus Prime mungkin sedang berlawan dengan seseorang. Mungkin. Atau mungkin dia lemas secara tak sengaja. Dan sekarang, dia mungkin sudah mati. Kita masih perlu lemparkan magnet untuk tahu lebih lanjut. Lori Transformer tu mungkin dah hancur jadi beberapa bahagian. Jadi kita kena faham apa yang dah berlaku di sini. Dan sekarang, saya boleh rasa sesuatu. Ia tak seberat apa yang kita jumpa sebelum ni. Tapi, apa tu? Benda tu keluar dari air. Ya Allah kawan-kawan, itu pedang Optimus Prime. Tengoklah benda tu kawan-kawan. Ini legenda. Ini bukan sekadar pedang. Ini adalah senjata yang sangat kuat untuk melawan Decepticons. Ya Allah, saya rasa sangat kuat. Sama seperti Optimus Prime dari Transformers. Jadi, saya boleh lawan Decepticons ini. Kenapa? Kenapa awak rasa
dia berada di bawah air. Jadi, Optimus Prime sedang berlawan dengan seseorang. Ya, kami nampak video itu, video yang tular itu. Ya, itu Optimus Prime dalam hutan. Lepas tu tengok, dia sedang berlawan dengan seseorang. Ya Allah, ya. Tapi siapa tu? Adakah itu musuh Optimus Prime? Siapa tu? Tapi dia tak guna pedang. Dia tumbangkan dia dengan tangan dia yang kuat. Tapi apa jadi lepas tu? Kita kena terus baling magnet tu untuk cari jawapan. Sebab kita perlu dapatkan lebih banyak penemuan untuk lengkapkan siasatan kita. Dan mungkin untuk cari Optimus Prime yang lengkap. Ya, tanah ni sangat licin. Sebab itulah Optimus Prime dah tenggelam dalam air dan dia rosak teruk. Sekarang ni, saya boleh rasa ada sesuatu yang berat lagi. Mungkin akhirnya, itulah keseluruhan truk tu. Bukan sekadar bahagian Optimus Prime saja, tapi seluruh bahagian luar Autobot tu hampir Akan didedahkan. Ya Allah. Ya Allah, apa tu? Sekali lagi, ya Allah. Itu satu lagi bahagian Optimus Prime, ya Allah. Itu adalah bonet kereta truk gergasi yang besar. Dan ia ada api biru di sini. Dan kita boleh nampak lambang Autobot di sini. Ya Allah. Jadi kita boleh anggap bahawa Optimus Prime telah rosak teruk semasa pengejaran ini atau selepas hentaman ke dalam air. Tapi kita boleh kumpulkan semua bahagian Optimus Prime dan kemudian kita boleh membaikinya. Jadi mari kita terus baling magnet untuk melakukannya. Dan kawan-kawan, kalau anda masih menonton, jangan lupa untuk melanggan supaya dapat lebih banyak pengembaraan memancing dengan magnet. Langgan sekarang dan kami akan mula membaling. Jadi, jom kita mulakan. Ya kawan-kawan, saya rasa saya tahu anggaran lokasi di mana keseluruhan Optimus Prime atau mungkin Transformer lain berada. Saya dapat sesuatu yang berat dan sesuatu yang besar. Saya boleh nampak kawan-kawan. Saya boleh nampak. Ya Allah. Ya, itu satu lagi bahagian Optimus Prime. Ini memang gila kawan-kawan. Cuba tengok benda tu. Dan kita ada semacam komponen yang memang dari bahagian dalam Transformer. Ya, Transformer memang sangat berkuasa. Benda ni sebenarnya berat juga. Dia rosak teruk sangat kawan-kawan. Tengok macam mana benda-benda ni besar dan berat. Optimus tu memang gergasi. Dia sangat besar. Dan saya rasa bahagian ni adalah sebahagian daripada leher dia. Dia sangat berat dan sangat kuat. Jadi ini memang gila. Tempat memancing magnet ni memang gila. Kita dah dapat seluruh Transformer Optimus Prime keluar dari air. Kita dapat bahagian sisi dia. Kita dah dapat bonet kereta, pintu dan banyak bahagian lengan dia. Tapi apa sebenarnya yang berlaku di sini? Mungkin kita patut baling dari sana sebab saya nampak sesuatu yang pelik di situ. Jom kita teruskan siasatan kita. Dan korang tulis di ruangan komen siapa Transformer kegemaran korang. Mungkin lepas tu kita boleh datang balik ke sini dan cuba baiki Optimus Prime dari bahagian ni. Tapi jom kita teruskan memancing magnet di sini. Mungkin ada lagi Transformer lain. Ya Allah. Banyak betul bahagian Optimus Prime. Di sini kita boleh nampak lagi banyak bahagian warna biru dengan merah api. Tapi apa tu kawan-kawan? Ini adalah lambang Decepticon. Ya Allah, itu bahagian kapal terbang. Mari dekat sikit. Saya rasa itu macam medan perang di mana Optimus Prime sedang berlawan dengan Decepticon. Tapi saya tak tahu nama musuh tu, Decepticon, yang merupakan sebuah kapal terbang. Kalau korang tahu, sila tulis di ruangan komen kawan-kawan. Saya betul-betul nak tahu tentang tu. Kalau korang bijak lah, mestilah. Tapi tengok, dia juga sangat-sangat teruk cedera. Sebab semua benda ni, bahagian-bahagian kapal terbang musuh tu, Decepticon Transformer. Tapi bahagian ni, ini adalah satu lagi bahagian Optimus Prime. Ini adalah tayar lori, sama juga dengan yang itu.
Jadi ini adalah bahagian depan lori. Dulu ia memang macam itulah. Saya rasa itu mungkin exhaust yang juga merupakan sebahagian daripada Optimus Prime. Jadi kawan-kawan, kami telah mengumpul lebih banyak bahagian Optimus Prime supaya kami boleh ambil dan bawa ke lokasi sebelum ini untuk meneruskan pemulihan Optimus Prime. Tapi sebelum itu, mari kita cuba lemparkan magnet di sini. Mungkin kita boleh jumpa lebih banyak bahagian dan faham apa sebenarnya yang telah berlaku di sini. Siapa yang telah dimusnahkan dan kenapa? Jadi, jangan buang masa dan teruskan memancing dengan magnet untuk mencari lebih banyak jumpaan Transformers. Dan sekarang, tali saya semakin tegang. Jadi saya boleh rasa sesuatu pada magnet saya. Lihat buih ini. Ini memang gila. Apa itu? Itu satu lagi tiup atau apa? Wah, kawan-kawan. Ya Allah, adakah benda itu seperti yang saya fikirkan? Itu adalah blaster! Optimus Prime Blaster! Ya Allah, ini adalah senjata yang sangat berkuasa. Lebih berkuasa daripada pedang yang kita jumpa sebelum ini. Ini memang gila. Jadi mungkin Optimus Prime gunakan senjata hebat ini untuk musnahkan bahagian-bahagian Decepticon bodoh ini satu persatu. Tapi kita jumpa ia di bawah air. Kalau ia masih berfungsi, jom kita cuba kawan-kawan. Ini kedengaran menarik. Okey, mari kita cuba. Ya Allah. Senjata ini telah musnah. Mungkin kerana ia terkena air. Tapi itu agak pelik. Saya lihat senjata Transformers sangat kuat dan tahan air. Tapi tidak. Itu sebenarnya menyakitkan. Jadi mari kita terus baling magnet. Mungkin kita boleh jumpa lebih banyak senjata. Jom. Ya, mungkin ada Optimus Prime di bawah air. Atau mungkin ada lebih banyak Transformer. Tapi saya boleh rasa sesuatu pada magnet saya. Dan kita hampir nak keluarkan benda itu dari air. Wah. Ada sesuatu berwarna biru lagi kawan-kawan. Kita dapat sesuatu berwarna biru, tapi magnet saya dah terlepas. Jadi, mari kita tengok apa. Apa itu? Wah kawan-kawan. Itu memang satu lagi bahagian Optimus Prime. Bahagian lori. Sebenarnya itu cermin depan. Jadi, ia sepatutnya dipasang di hadapan pemandu. Pemandu? Pemandu di dalam Optimus Prime? Itu sebenarnya tidak betul. Tapi apapun, kami telah jumpa cermin depan. Dan kami akan perlukan benda itu serta bahagian lain untuk memulihkan keseluruhan Optimus Prime. Jadi, tak lama lagi, kami akan bawa mereka balik dan mula proses pemulihan. Jika anda suka video ini, sudah tentu. Tapi, mari kita cuba dulu. Ayuh. Ya, sebenarnya seperti yang saya katakan sebelum ini, saya suka Optimus Prime. Dia Transformer kegemaran saya. Dia sangat hebat. Tapi, yang mana kegemaran anda? Saya benar-benar ingin tahu tentang itu. Jadi, penemuan saya sangat ringan. Kali ini, kita dapatkan buih dan kita dapatkan penemuan itu. tunggu. Apa? Itu nampak seperti sejenis pengawal yang juga nampaknya telah dipasang di dalam kabin Optimus Prime kerana warnanya sama. Jadi adakah pengawal itu untuk mengawal Optimus Prime mereka? Itu tak mungkin. Optimus Prime macam seorang yang hidup tapi dia dikawal oleh sesuatu. Saya tak tahu. Mari kita kembali kepada Optimus Prime yang kita jumpa sebelum ini dan fikirkan tentangnya. Jadi semua benda itu memang nampak macam Optimus Prime. Dan saya rasa cermin depan dipasang lebih kurang macam tu. Lepas tu kita ada bonnet kereta. Bahagian tu ada di sini. Sudah tentu, tayar pun di tempatnya. Kita ada seluruh lengan di sini. Sangat kuat dan sangat gagah. Satu, lengan ini sedang memegang pedang. Kita ada sistem exhaust di sini dan seluruh bahagian sisi track. Jadi saya rasa kita perlu teruskan memancing dengan magnet, tapi saya masih tak faham kenapa. Kenapa Optimus Prime jadi berkecai selepas berlawan dengan Decepticon ini? Kenapa ia tenggelam ke dalam air seperti yang kita lihat dalam video-video itu? Satu-satunya perkara yang saya ingin tahu, yang saya tak faham, ialah alat kawalan itu. Ia seolah-olah dimatikan. Tapi kenapa?
Kenapa? Benda ini berada di dalam Optimus Prime. Macam mana ia berfungsi? Saya tak faham. Apa? Apa yang sedang berlaku, kawan-kawan? Tunggu. Ini adalah alat kawalan Optimus Prime. Benda ini mengawal lengan dan mungkin juga mengawal seluruh lori. Jadi di sini ada seorang pemandu yang menggunakan cermin depan, roda hadapan dan alat kawalan itu. Dia sedang memandu lori Optimus Prime itu. Jadi, itu bukan Autobot sebenar. Itu yang palsu. Seperti replika yang sangat-sangat profesional. Ya Allah, ini memang gila. Ini sangat pelik. Saya tak pernah sangka ini mungkin, kawan-kawan. Jadi itu bukan Optimus Prime sebenar yang telah masuk ke dalam air itu. Sekarang semuanya jelas, kawan-kawan. Tapi kita masih boleh membaikinya. Kita masih boleh memulihkan keseluruhan truk Optimus Prime. Dan kalau anda nak lihat itu, langgan saluran kami dan suka video ini serta tinggalkan komen di bawah. Apapun, saya harap anda terhibur dengan video itu. Nama saya Slave, terima kasih kerana menonton dan itulah Optimus Prime yang anda jumpa di bawah air. Semasa aktiviti memancing dengan magnet. Pedang itu juga adalah palsu. Saya rasa